Halo geng, apa khabar? Teka saya di mana ni? Saya di Gua Musang lah. Dekat bawah tu jalan tak siap lagi guys. Ini adalah laluan baru. Okey, jom kita lalu laluan baru. Laluan baru ni boleh dikatakan jalan 4x4. Kalau anda naik kereta jenis tinggi tak ada masalah. Tapi kalau anda naik kereta macam ni memang berdentum. Tengok kat sana ada Hilux lalu. Kereta di depan saya ni semua slow-slow. Okey geng, macam ni lah laluan yang dikatakan runtuh tu. Bukan disebabkan kerana jalan ni rosak. Sebab apa? Sebab yang saya tahu, orang asli sini saya cakap, jalan kat bawah tu dulu kontraktor tipu maju. Macam ni lah laluan. Sangat seram guys. Saya ingat malam ni saya tak boleh lalu sini. Saya kena ikut laluan lain. Ingatkan nak pergi ke Kuala Lumpur ikut jalan ni, tapi tak boleh guys. Inilah laluan yang runtuh tu guys. Pening kepala saya. Okey geng, laluan baru ni dibuka hanya 3 km. Laluan ni juga dikatakan pada masa depan akan ditutup lah. Ini adalah laluan persendirian kebun-kebun milik toke-toke biawak. Macam ni lah. Yang saya tahu sekarang ni semua orang terpaksa pakai laluan ni sebab tak ada cara nak masuk sana. Kalau kata jalan ni tak boleh pakai, maka terputus bekalan dah sayur-sayur daripada Cameron Highlands ke Gua Musang guys. Macam sial lah jalan ni. Tak boleh laju guys. Kalau anda datang sini naik motor, anda kena tahulah waktu malam sangat bahaya. Bukan saja debu anda akan masuk dalam hidung, setiap anda semua akan berpeluh lah bila lalu sini. Okey guys, dah nak sampai dah guys. Nanti anda akan nampak Plaza Tol orang asli kat sini. Sebab tanah ni tanah mereka. Kita lalu saja. Apa pun memanglah saya tak tahu bila mereka nak baiki jalan ni. Tanah dia Lu fikirlah sendiri, susah nak cakap guys. Bunyi dah tinggi. Inilah laluan terbaru antara Gua Musang ke Lojing. Kalau tak ada jalan ni, habislah. Jalan ni bukannya rendah guys, sangat tinggi. Dah nak sampai dah. Nasib baik masa saya datang ni ramai kereta. Kalau tadi, kalau tak tahu sesat lah. Kena bayar RM2 guys, RM2. Dibolehkan saya terus bagi RM5 guys. Okey guys, sekejap lagi kita sampai simpang Gua Musang. Kita kena ganja dulu. Bukan ganja guys, kita kena tel dulu. Ni orang depan saya ni, dia pun nak pergi ke Gua Musang guys. Okey guys, jika anda pergi ke Gua Musang Lojing, inilah jalan baru tu. Okey, kita jumpa lagi geng. Bye bye.